Bila dah sekata, dah sebati macam ni, kita letak dia lapis pula atas sagu yang putih tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Haja. Hari ini Umi nak buat kuih lapis sagu ya. Bahan-bahan yang diperlukan: kelapa parut ya, yang kita ambil dalamnya sahaja ya, yang warna putih. 3/4 cawan gula. Kalau misalnya kata kurang, kita boleh tambah ya. Garam. Ni sagu yang telah Umi bilas dan Umi rendam dengan air sama rata dengan sagu ya. Umi letak air sama rata dengan sagu. Setengah cawan ya. Sagu hijau ni setengah cawan, dan sagu merah ni pun warna pink ni pun setengah cawan. Sama je, Umi rendam dengan air sama rata dengan sagu ya. Dan sagu putih pun setengah cawan, Umi rendam juga dengan air sama rata dengan sagu. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Sekarang ni sagu putihnya dah kembang ya. Airnya telah meresap semua ke dalam sagu. Dah kembang dengan cantik. Kita ambil dia kelapa ni, kelapa parut ni. Kita agak-agak je. Kalau agak-agak dah banyak kelapa tu, kita berhenti daripada meletak kelapa di sagu ni ya. Ini rasanya dah cukup. Kita tambah sikit lagi. Kita masukkan gula. Dan kita masukkan garam sedikit. Sekata dan sebati macam ni, kita letak di dalam loyang ya. Loyang ni pula Umi dah sapu dengan butter, dan kita boleh je guna minyak ya kalau tak ada butter. Dan kita masukkan dia ke dalam loyang ni, dan kita ratakan dia. Kita tak perlu tekan ya, kita ratakan aja. Ini lapisan pertama. Kita bancuh pula, atau kita buat pula warna hijau ya. Dia pun dah kembang dengan cantik ya, dah tak ada air. Dah meresap air ini dalam sagu. Kita masukkan kelapa. Kita masukkan garam. Dan kita masukkan gula ya. Tadi Umi cakap gula 3/4 cawan tu kita nak bagi 3 ya. Dia macam tak cukup ya. Kalau kurang manis pun tak sedap kuih lapis sagu ni. Jadi kita kena guna 1 cawan ya. Bila dah sekata dan sebati macam ni, kita letak dia lapis pula atas sagu yang putih tadi ya. Kita ratakan dia, tak perlu tekan.
pink ni ya. Dia pun airnya dah meresap ke dalam sagu, dah kembang dengan cantik. Kita masukkan kelapa. Dan kita masukkan gula tadi ya. Ini genapkan 1 cawan gula ni ya. Bila dah sekata dah sebati macam ni, kita masukkan dalam acuan tadi ataupun loyang tadi ya. Kita ratakan dia. Tak perlu tekannya, ratakan sahaja. Sekarang Umi nak kukus dia. Alhamdulillah, dia dah sudah masak. Umi sejukkan dulu, nanti Umi tunjukkan hasilnya ya. Sekarang ni Umi nak keluarkan dia daripada acuan. Dia ya. Kita potong dia. Ini dia hasilnya kuih sagu lapis untuk perkongsian hari ini. Rasanya sangat sedap, sesuai dijadikan teman minum teh ataupun kopi di petang hari bersama keluarga tercinta ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera serta selamat menjumpa.